FIFA dengan EA Sports dah bekerjasama lebih daripada 30 tahun dan hasil dia satu dunia panggil game bola ni sebagai FIFA. Tapi disebabkan oleh ketidaksetujuan dari segi harga lesen, kerjasama yang dia buat 30 tahun pecah. So kisah percintaan EA Sports dan juga FIFA ni dia mula pada tahun 1993. EA bina game bola yang makin lama makin jadi budaya. Sejak siri pertama FIFA keluar pada tahun 1993, game FIFA ni dah jadi fenomena global. Benda ni dah jadi satu mesin duit bagi FIFA dan juga EA Sports. Tapi bila kontrak dah mula nak start renew, kat sini drama dia mula. Sebelum ni EA Sports bayar kat mereka lebih kurang 150 juta USD setahun. Tapi kali ni FIFA dia nak lebih banyak. Dan pada tahun 2022 disebabkan tidak dapat persetujuan bersama, EA Sports dengan FIFA umumkan bahawa FIFA 2023 adalah last mereka collaborate bersama. Mereka takkan guna lagi nama FIFA selepas tu. So ramai terkejut sebab FIFA dah sinonim dengan EA Sports sejak 93. EA Sports buang nama FIFA dan jenamakan mereka sebagai EA Sports FC. Dan ramai ingat EA Sports akan jatuh lah. Sangkaan itu jatuh meleset sama sekali. Orang main game tu disebabkan oleh gameplay dia best. Sebab kelab dia pun mesti kelab yang pakai lesen sama, liga pun sama, pemain dia gambar realistik, boleh main sama-sama dalam online. EA Sports 24 tarik lebih daripada 11.3 juta pemain minggu pertama. Benda tu buktikan bahawa nama mungkin boleh berubah, tapi ekosistem hang sangat-sangat solid. Customer tetap follow weh. Dulu FIFA terkenal bila masuk dalam game, sekarang ni FIFA kena cari partner baru pula yang nak buat game. Dan mereka pernah overclaim game mereka yang akan mereka keluar sendiri itu akan jadi yang terbaik. Tapi malangnya sejak daripada 2022 sampai FIFA tak berjaya nak keluarkan game konsol yang betul-betul boleh lawan EA Sports. Yang terbaru FIFA keluarkan game mereka iaitu FIFA World Cup Launch Edition dekat Netflix game. Sempena World Cup 2026. Orang duk play kualiti sangat-sangat teruk macam langit dengan bumi kalau compare dengan EA Sports 2025. Ni adalah cerita dua pihak yang dulu saling perlukan disebabkan ego dan tak mau mengalah pasal duit. Kuasa branding pun bertembung. Sekarang kita nampak siapa yang lebih perlukan siapa. FIFA ada nama, yes, tak dapat dinafikan. Tapi EA Sports ada sistem kat belakang dengan database customer. Dan dalam bisnes, kadang-kadang yang menang bukan yang paling terkenal, tapi yang paling susah nak diganti, iaitu sistem. Sebab tu EA Sports boleh sustain tanpa FIFA.